Kalau korang tengok dekat video CCTV yang baru-baru ni, dia nampak macam The Flash. Dia lari melepas. Secret Service tu tak sempat nak tembak dia. Sebelum kita cerita pasal yang paling recent, kita kena cerita pasal yang paling awal. Where did it all start? Dan ia bermula pada Julai 13, 2024. Dan ini adalah waktu Presiden Trump dia tengah berkempen untuk menjadi President of the United States pada kali kedua. Dia waktu ni dia berkempen di Butler, Pennsylvania, dan dia buat rally di situ secara besar-besaran dekat luar, dekat open space. Dan pada waktu ini ada seorang yang bernama Thomas Matthew Crooks yang telah mengambil satu position di salah satu bangunan dekat opposite di mana Trump tengah memberi ucapan tu. Dan daripada sini dia melepaskan beberapa tembakan dekat arah Trump menggunakan AR-15 rifle. Dan pada waktu ini, peluru yang ditembak ke arah Trump tu dia tak kena. Dia hanya kena dekat telinga dia je. Dan bullet tu daripada kena telinga dia, dia pergi ke belakang dan membunuh seorang peserta rally tersebut dan critically injured dua lagi orang. Dan pada waktu rally inilah keluarnya satu gambar yang kepada American people, dia adalah satu gambar yang ikonik untuk Presiden Trump, di mana dia tengah berdiri, daripada Secret Service tengah pegang dia tu, dia berdiri dengan berdarah meleleh dekat muka tu sambil dia menjerit fight, fight, fight. Dan daripada insiden ni, dia sebenarnya dia meningkatkan lagi support kepada Trump pada waktu tu. Sebab orang nampak macam, ni mesti orang nak bunuh dia ni, mesti sebab orang nak hentikan dia daripada buat benda yang baik untuk Amerika. Dan insiden kedua adalah pada 2 bulan selepas insiden tu. Pada waktu tu, dia bukanlah berkempen. Ada orang yang bernama Ryan Wesley Ruth. Dan pada waktu ni, lelaki ni dia tengah ambil position di dalam semak-semak yang ada dekat golf course tu. Dan sebelum dia dapat lepaskan tembakan, ada salah seorang Secret Service agent dekat situ yang nampak muncung senapang Ryan ni, dia terkeluar daripada semak tu. So, bila dia nampak benda ni, dia melepaskan tembakan dekat Ryan dan Ryan terpaksa melarikan diri lah tanpa melepaskan apa tembakan kepada Donald Trump pada waktu tu. Dan dia telah pun ditangkap pada hari yang sama. Dan selepas 2 insiden ni yang berlaku pada tahun 2024, dah tak ada dah apa-apa lagi assassination attempt yang berlaku pada tahun 2024. So kita pergi kepada yang paling recent pula, yang berlaku pada April 25, 2026. Apabila di Washington Hilton Hotel, yang pada waktu tu di dekat ballroom yang berada di hotel tu, adanya satu event makan malam untuk staff White House. Ni adalah first time di dalam sejarah Trump sebagai presiden yang dia pernah join event makan malam White House ni. So benda ni adalah benda yang tak biasa berlaku lah. Dia dan juga First Lady Melania Trump dan juga Vice President JD Vance, basically semua yang korang pernah nampak kat TV, semua ada dekat dinner ni. The entire Trump administration ada dekat situ. Dan pada waktu dinner ni, tiba-tiba ada banyak video yang keluar dekat Twitter yang dekat POV di dalam dewan tu. Tiba-tiba waktu semua orang tengah makan apa semua, tiba-tiba mendengar beberapa dust tembakan yang berlaku di luar. Kebanyakan orang pada waktu tu, diorang tak rasa panik lah sebab mungkin diorang rasa macam, tu mungkin bunyi lain. Tapi ada banyak security, Secret Service yang berada dekat situ. Tiba-tiba diorang menjerit, get down, get down. Dan pada waktu tu lah, semua orang dah mula panik. Macam, kenapa? What is going on? Tapi dekat luar event tu, di luar ballroom tu, terdapatnya ada seorang individu yang bernama Cole Thomas Allen yang dia berlari melepas checkpoint Secret Service dan melepaskan beberapa dust ke arah mereka dan juga ke arah dalam ballroom tersebut juga. Dan pada waktu ni, Secret Service terus respon kepada ancaman tersebut. Tetapi waktu diorang tengah tembak dekat Cole ni, dia berlari laju sangat. Kalau korang tengok dekat video CCTV yang baru-baru ni, dia nampak macam The Flash. Dia lari melepas. Secret Service tu tak sempat nak tembak dia. Baru keluarkan pistol, dia dah hilang dah. Dan apabila beberapa minit konflik berlaku di antara Cole dan juga Secret Service menjumpai bahawa Cole ni, dia memang banyaklah barang yang ada kat dia. Dia membawa shotgun, dia membawa pistol dan dia juga membawa beberapa pisau. Cole ni dia ada post satu manifesto di dalam internet dan dia express bahawa dia tak puas hati dengan Trump administration dan apa dia orang telah buat dekat Amerika sekarang ni.
Dan dia berada di situ kerana dia nak hapuskan Trump dan juga administration dia pada waktu tu. Mesti korang ingat yang dia ni sebenarnya adalah seorang ekstremis. Tapi bukan. Sebenarnya dia bukan seorang ekstremis pun. Kalau kita tengok background dia, dia adalah seorang cikgu. Dan ada juga yang merepotkan dia bukan saja seorang cikgu tetapi dia adalah seorang video game developer. So dia ni bukanlah seorang yang left liberal ekstremis pun. Sama seperti yang shooter yang sebelum ni, assassin yang sebelum ni pun dia orang bukanlah ekstremis apa-apa pun. Waktu shooting yang berlaku dekat Pennsylvania tu, waktu Trump kena tembak telinga, dia adalah seorang Republican yang tak ada pun apa-apa pandangan ekstremis. Shooter yang kedua, the only reason yang dia buat apa yang dia buat tu adalah sebab dia nak stop Trump daripada menghantarkan aid kepada Ukraine pada konflik Rusia versus Ukraine tu. Dan si cikgu ni pula, dia hanya nak hapuskan Trump dengan administration dia sebab dia tak puas hati dengan apa yang dilakukan pada zaman sekarang. Dan ketiga-tiga orang ni, dia ada satu pattern yang kita boleh samakan, iaitu ketiga-tiga mereka ni adalah dia express ketidakpuas hati kepada Trump dan juga administration dia pada waktu tersebut lah. Dan apakah respon Trump daripada semua ni? Dia mengeluarkan statement yang bahawa sebab inilah kita perlukan 400 million White House ballroom ni. Sebab pada waktu tu, kalau korang tak tahu, ada beberapa, saya rasa pada tahun lepas kot, dia ada mengeluarkan suggestion bahawa dia nak membina satu ballroom dekat White House, di mana dia cerita bahawa satu section of the White House tu akan diruntuhkan dan dikonvertkan kepada satu ballroom yang khas untuk event-event staff presiden lah. Dan pada waktu ini ada ramai orang yang tak setuju dengan plan ni kerana White House tu, kalau ada yang tak tahu, adalah satu bangunan yang sangat historical. Diorang nak preserve bangunan tu secara as it is. So, diorang tak naklah hancur-hancurkan kan. So, dan satu lagi orang yang tak setuju pasal pricing lah. 400 million untuk membuat satu ballroom. Orang kata macam 400 million tu boleh buat untuk benda lain kan. Tapi kalau kita nak tengok, mesti 400 million tu akan hantar di Israel ni. Daripada insiden ni, apa pendapat korang? Korang rasa ada tak lagi assassin yang akan muncul di kegelapan untuk menguruskan Presiden Trump dan juga administration dia? Sebab kalau kita nak ingat, Presiden Trump ni lama lagi dia punya presidency dia. Dia start 2025 dan akan habis pada 2029. Lama lagi tu. So, kalau kita tengok 2024 pun dah ada, 2026 dah ada muncul, ni ada lagi 3 years ahead ni. Cuba komen di bawah apa yang korang rasa.